رب اشرح لي صدري ويسر لي يفقه لا حول ولا قال الشيخ الشارح محمد نووي البنتني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Dan ada pun dalil bagi asalnya Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Satu Allah pada perbuatan. Kerana satu ni ada tiga. Satu pada diri Allah. Satu pada segala sifatnya. Dan juga satu pada segala perbuatan. Dalil yang menunjuk dalil bagi asalnya Allah Ta'ala pada segala perbuatan dengan makna ketiadaan kam mutasil padanya pada segala perbuatan. Dengan makna gitu. Apa? Dalil kata Allah satu pada segala perbuatan dengan mana ketiadaan kamutasi. Apa kamutasi? Maknanya di atas satu perbuatan itu bukan si. Tu ya ada dah tu. Dan iaitu kata ketiadaan kamutasi padanya pada segala perbuatan itu tidak berkongsi oleh yang lain daripada Allah Ta'ala akannya akan Allah pada suatu perbuatan pun. Tu panggil kamutasi. Adapun kamutasi dengan makna perbuatan Tuhan kita tu banyak, itu wajib. Wajib tu. Perbuatan Tuhan kita tu banyak, tu wajib. Ni perbuatan Tuhan ni kamutasi ni dengan makna berkongsi oleh Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala tu pada suatu perbuatan. Satu perbuatan berkongsi, tu kamutasi dengan makna tu. Dalilnya dalilnya maka iaitu atau khabar bagi adapun. Khabar bagi dalil bagi asalnya. Maka tu jawab bagi adapun. Maka iaitu apa dia? Dalil bagi asalnya pada Ta'ala pada segala perbuatan tu iaitu setengah daripada barang yang telah lalu ia barang pada burhanut tawarud, pada burhan tawarud, pada masalah muwafakat. Di atas tu. Kalau Tuhan muwafakat, muwafakat tu bit tiga dak. Muwafakat pada apa nama tu? Pada mengadakan suatu alam ni, muwafakat dengan jalan mana? Apa dia? Tadi muwafakat atas jalan iaitu bit tiga. Muwafakat tu pada mengada sekali, kedua sekaligus dua orang tu. Dua orang Tuhan yang berbilai tu dah. Dan juga muwafakat pada mengada tu dengan jalan belatu. Muwafakat pada mengada tu dengan jalan berkongsi. Tu murak di sini. Orang panggil dalil tawarud. Burhanut tawarud. So
Dan ada pun dalil asalnya asal Allah Ta'ala pada segala perbuatan dengan makna ketiadaan kam munfasil pada perbuatan, dengan bahawa adalah bagi yang lain daripadanya tu nak taswir tu, dengan bahawa ada bagi yang lain daripadanya daripada Allah Ta'ala boleh beri bekas pada suatu perbuatan daripada segala perbuatan atas jalan terasingnya. Atas jalan terasing. Mana dalil dia? Dalil asal Allah Ta'ala pada segala perbuatan dengan makna kamu fasih pada apa? Dalilnya, maka jika takdir engkau, atau jawab bagi ada pun, maka jika takdir engkau akan suatu, takdir akan suatu, yakni yang lain daripada Allah Ta'ala itu, yang beri bekas ia yang lain dengan tabiatnya. Tabiat ni dengan diri, dengan zat, dengan tabiatnya. Tabiat yang lain tu yang memberi bekas. Kalau kita takdir kat tu, beri dengan tabiat, dengan diri dia sendiri. Supaya kita kata diri api boleh menganguh. Dosa bangun. Bangun diri. Api boleh menganguh. Pisah boleh memutuh. Gapo? Diri pisah tu sendiri boleh memutuh. Diri api sendiri boleh menganguh. Tu dengan tabiat. Kalau kita takdir lagu tu, nascaya lazim oleh bahawa terkaya oleh dimakian itu bekas, terkaya takluk daripada Tuhan kita Jalla wa Azza. Apa makna terkaya? Yakni lepas lah. Jadi diri perkara tu lepas daripada Tuhan kita. Bitapa? Yakni tiada sah oleh terkayanya padahal ia Allah Ta'ala Tuhan yang berkandak kepadanya kepada Tuhan, yakni ia tak lepas daripada Tuhan oleh semua barang yang lainnya lain daripada Allah. Itu sifat orang panggil sifat ketuhanan ni, sifat nak jadi Tuhan. Yang lain tu tak lepas perkara pun dengan dia. Mana semua perkara yang lain berhajat kepada dia. Sehalus-halus benda, sekecil-kecil benda, tak lepas daripada dia sama sekali. Lepas ni boleh memberi bekas diri ni bermakna lepas. Betapa lagu tu Tuhan kita tak lepas oleh semua perkara daripadanya. Kalau kita takdir lagu tu, takdir kata kalaulah benda yang lain itu boleh memberi bekas dengan tabiat. Jadi bermaknanya yang lain itu boleh lepas daripada Tuhan. Kalau kat ni pula dah. Dan jika takdir engkau, duduk sesuai. Dan jika takdir engkau akan dia, akan apa pula? Takdir engkau akan dia, ambil hal tadi, akan suatu yang lain daripadanya Allah Ta'ala tu. Takdir ke mana? Yang beri bekas dengan kuwah, dengan kekuatan. Kita panggil gapo? Kuah ni boleh kita kata palangan. Dah kekuatan. Kamlang. Kamlang. Tu dia kekuatan. Kamlang painai ada juga dah. Tu kekuatan tu. Dengan kuah yang telah menjadi akan dia akan kuah akan kekuatan tu oleh Allah Ta'ala pada yang lain tu. Padanya pada yang lain. Orang panggil suatu benda beri bekas dengan kekuatan yang ada di benda tu, tapi kekuatan tu Tuhan buat. Kekuatan tu kita misal katanya serupa dengan api saat ni. Ia boleh menganguh ke kertas. Siapa boleh menganguh? Kekuatan yang ada di diri api tu. Bukan diri api sendiri. Kalau diri api sendiri tu panggil tabiat. Ni tak kekuatan panah yang ada di api tu.
Tapi kekuatan panah yang di api itu mari di mana? Allah Ta'ala menjadi ada di api itu. Kalau pergi lagu tu seperti bara yang telah sengko. Seperti barang, gapo barang di sini, yaitu daripada gapo ni. Boleh kita bayar di situ. Seperti barang yang telah sengko akan dia akan barang. Seperti barang yang telah sengko akan dia akan barang tu oleh kebanyakan orang-orang awam. Bubuh sabdu di atas mim tu. Awam. Biasanya awamimu sirat muntahal jumu. Awamimu berarti dia idgham mim sama mim tu. Awam. Awam daripada orang yang mukmin. Kebanyakan orang mukmin suka lagu tu tapi bukan i'tikad. Dia suka kata kekuatan panah tu boleh mengganggu, kekuatan tajam yang ada pada pisau tu boleh memutihkan benda. Kalau pergi lagu tu. Barang di sini kita bayar sikit. Barang yakni daripada keadaan suatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu yang memberi bekah dengan kuah yang telah menjadi akannya oleh Allah Ta'ala. Banyak ke orang awal suka lagu tu. Suka dia. Kerana apa? Kerana apa boleh kata suka lagu tu? Kerana bahawa i'tikad mereka itu orang-orang awam, kebanyakan orang awam tu akan bahawa segala sabak yang bangsa adat kebiasaan itu tu, sabak bahasa adat kebiasaan tu. Supaya makan minum dah. Beri bekah iyo sabab adat kebiasaan tu dengan kuah, dengan kekuatan yang telah menjadi akan dia akan kuah oleh Allah Ta'ala padanya. Padanya pada segala sabab tu yang menjadi kekuatan yang ada di situ. Ia bagi lagu tu, i'tikad lagu tu. Dan jikalau menghilang ia Allah Ta'ala akan dia akan kekuatan tu daripada segala sabab. Daripada segala sabab tu nascaya tidak beri bekah ia. Tidak beri bekah lah ia. Nascaya tidak beri bekah lah ia segala sabab. Segala sabab di sini saya sabab yang bahasa adat tu lah. Tidak beri bekah ia. Apa makna? Tidak beri bekah, yakni dengan terasingnya dengan sendiri dia. Tak beri bekah. Kalau Tuhan buat lagu tu. Seperti sengko mereka itu orang awam. Bahawa makanan itu beri bekah ia pada kenyih atau sengko mereka itu orang awam. Dan minuman beri bekah ia minuman pada buah dahaga, dan api beri bekah ia api itu pada hangus, dan pisau beri bekah ia pada putuh. Semua tu makannya beri bekah pada kenyih, minumnya beri bekah pada dahaga, hilang dahaga, puas dahaga. Api beri bekah pada mengangu, pisau beri bekah pada memutuh. Hak tu semua tu seka ganda sengko dengan tu takluk atas tu. Memberi bekah bukan dengan, bukan seka. Memberi bekah beri bekah dengan tu takluk pada sana. Beri bekah dengan kuah, orang panggil tanazuk, pakat duk berubuk-ubuk tu. Tiba makannya memberi bekah nak kepada dengan kuah juga. Memberi bekah dengan kuah, dengan kekuatan yang telah menjadi akan dia akan kuah, akan kekuatan oleh Allah Ta'ala pada semuanya. Pada semuanya. Itu Allah Ta'ala menjadikan kekuatan itu pada semuanya itu.
pada semuanya semua kuat. Menjadi akan dia akan kuat oleh Allah Ta'ala pada semuanya. Bukan semua kuat, pada semuanya tetap mana. Memberi bekah dengan kuat kekuatan yang telah menjadi akan dia akan kekuatan oleh Allah pada semuanya tadi. Pada makanan tak itu. Pada makanan dan juga pada minuman, pada api dan pada pisau. Tuhan menjadi kekuatan di situ. Tak situ dah. Semuanya itu apa semua? Yakni makanan, minuman, api dan juga pisau tadi. Maka yang dimakan itu, apa dimakan itu? Maka yang dimakan itu, yakni keadaan sesuatu yang lain daripada Allah boleh memberi bekah dengan kuah yang telah menjadi akan dia oleh Allah Ta'ala tu. Tak situ domai. Apa ni musyara'ilah. Maka dimakan itu, apa dimakan itu? Yakni keadaan suatu yang lain daripada Allah boleh memberi bekah dengan kuah yang telah menjadi akan dia oleh Allah Ta'ala tu. Dimakan itu batil juga, palsu juga. Menjadikan apa nama di suatu benda dengan kuah tadi itu. Batil juga. Kerana apa kata batil? Kerana apa kata palsu? Kerana bahawasanya jadilah Tuhan kita Jalla wa Azza pada ketika itu. Pada ketika mana? Pada ketika itu, yakni ketika apa nama ni? Pada ketika takdir engkau. Tak situ. Pada ketika itu, yakni pada ketika takdir engkau akan suatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu memberi bekah. Ia dengan kuah tu. Kalau Arab hina hina izin. Pada ketika itu, pada ketika takdir oleh engkau akan suatu yang lain daripada Allah Ta'ala memberi bekah ia dengan kuah tu, pada ketika itu yang berkehendak pada mengadakan setengah-setengah perbuatan itu kepada wasitah. Jadilah Tuhan tu kehendak nak juga pada mengadakan setengah-setengah perbuatan itu kepada wasitah. Apa wasitah? Pertengahan, perantaraan. Mana pertengahan kuah tadi? Tu ada. Dan iaitu apa iaitu? Wasitah tu. Wasitah tu kuah, kekuatan. Jadi tak kuasa ke gana Tuhan nak buat wiknya selalu. Buat wiknya selalu. Kena ada kuah lagi kan. Tak kuasa ke gana. Jadi kena ada kuah, kena ada kekuatan. Padahal bahawasanya Allah Ta'ala sabit baginya, bagi Allah Ta'ala tu terkaya yang mutlak, semata-mata yang mutlak panggil, tak ada kait, terkaya mutlak daripada semua barang yang lainnya. Jadi hak ni Tuhan berhajat lagi. Sedangkan Tuhan tu bersifat dengan sifat istighna. Sifat istighna dia tu apa? Balik dia lepas semua perkara. Lepas daripada serba-serbi. Tu istighna. Istighna an kulli ma siwah. Tuhan ni Tuhan mustaghnin. Tuhan yang sebenar ni mustaghnin an kulli ma siwah wa muftakirun ilahi kullu ma ada. Itu Tuhan sebenar. Dia ni lepas daripada segala-gala, lepas daripada serba-serbi. Lagi pula dia ni yang berkehendak, yang berhajat kepadanya oleh yang lain, ni yang lain daripada dia tak lepas. Itulah Tuhan hak sebenar. Balik dia lepas daripada segala-gala, balik yang lain daripada tak lepas dengan dia. Kalau sekadar kata balik dia lepas pada segala-gala, yang lain tetap apa ni, yang lain boleh lepas juga dengan dia, orang panggil dia tu bukan Tuhan lagi. Bukan Tuhan yang sebenar lagi. Ni kalaulah Tuhan ni orang panggil buat satu-satu benda, buat satu-satu perkara,
Setengah-tengah perbuatan dia tu berhajat kepada wasitah, kepada kuah tadi tu. Kepada kekuatan yang ada pada makan ni. Kita kata nasi. Makan nasi kenyang. Tu golek kita duk berasa tak? Kenyang kalau makan nasi ni. Dah gok air Allah supaya nak putus lekung. Ambil air belah segelas tegak gok. Oh hilang dah gok rasa sedap duduk. Hilang dah gok rasa sedap duduk weh. Suka kata mana tu? Sekaligus kita suka air tu boleh hilang dah gok kekuatan yang ada di air tu, tahu kan? Jadi bermaknanya Tuhan tak kuasa kagano nak hilang dahaga dengan tidak ada makan, tidak ada minum. Kena guna air lagi. Tu biar kata pula dah. Jadi nak hilang dahaga ni kena wasitah melalui air. Lagi pula melalui kuah yang ada di air. Jadi Tuhan berhajat. Bermaknanya dia ni bukan kaya, bukan tajam mutlak dah. Sedangkan dia ni terkaya mutlak daripada semua barang yang lainnya, yang lain daripada Allah. Dan bermula orang yang ampunya ini. Orang ni lagu mana weh? Bermula orang yang ampunya ini, ampunya mana? Iaitu i'tikad bahawa segala sebab yang ada, yang bahasa ada tu boleh memberi bekah. Atau tak situ. Bermula orang yang ampunya ini, ampunya apa? Iaitu orang yang i'tikad akan bahawa segala sebab yang bahasa adat boleh memberi bekah ni. Asbabul adi panggil. Al asbabul adiyah boleh memberi bekah. Ampunya ini ampunya ini i'tikad. Bermula orang yang ampunya ini i'tikad tu iaitu i'tikad bahawa segala sebab yang bahasa adat boleh memberi bekah. I'tikad lagu ni kafir. Kafir i'tikad lagu tu. Ambil pisah kerak, putus pisah. Pegang kata pisah tu boleh memutuh. Minum air hilang dah. Saat ni lapar lah bila minum. Allah jadi minum air ni. Air tu boleh menghilang dahaga. Upur gitu. Tu bukan akidah kita tu. Yakni kata dia. Dia tafsir lagi. Tetapi fasik. Apa fasik? Yakni orang yang berpegang ia dengan ini pegangan ni tidak dihukumkan atasnya dengan kufur, tetapi dihukumkan dengan fasiknya orang yang berpegang tu juga. Pegangan fasik. Silap baca saat ni. Allah habis dua sepseki pun. Tak kena. Mula Allah. Semula. Dan bermula orang yang ampunya ini i'tikad. I'tikad anda weh. Bermula orang ampunya ini i'tikad, iaitu i'tikad akan bahawa segala sebab yang bahasa adat kebiasaan itu boleh memberi bekah tu. Orang ini i'tikad ni tiada lagi. Tiada ia ampunya orang ini i'tikad ni. Tiada ia kafir. Bukan kafir dia. Ya i'tikad asbab adi dia. Sebab boleh kenyang sebab apa? Nasi tu dia kata. Sebab nasi tu sungguh pun kata tidak kafir, tetapi fasik. Apa fasik? Yakni apa dia makna kata tiada kafir tetapi fasik. Anak tafsir tu. Tetapi fasik bahasa kita panggil yang berdosa. Yakni orang yang berpegang ia orang dengan ini pegangan kata sahabat al-adiyah yang boleh memberi bekah ni tidak dihukum atasnya atas orang ini. Orang yang berpegang ia dengan ini pegangan tu tidak dihukumkan dengan kufur, tetapi dihukumkan dengan fasiknya juga. Fasik ya, berdosa ya. Fasiknya orang yang berpegang ia dengan ini pegangan. Tu dia dah.
Orang tidur so bangun diri. Bangun diri. Amal ni. Bangun diri. Bangun. Saya ambil dia. Mana Zahri tidur tak? Bangun diri. Bangun Ahmad, bangun solat. Yahya duduk. Yahya uzur. Yahya apa? Nah. Baik. Jadi orang pegang dengan hukum adat yang boleh memberi yang boleh beri bekah dengan sabab al-adi itu, orang panggil fasik. Berdosa, tak kufur lah. Yang panggil duk jahil dengan hukum adat lagi. Sebab tu kita kena pandai asbabul adi ni. Ada dengan tiada. Tiada dengan tiada, tiada dengan ada. Tu asbabul adi. Tu nanti dikira semula tu. Baik. Kemudian kata dianya, dan hampir daripada ini i'tikad. Dan hampir daripada ini, yakni ini i'tikad. I'tikad kata asbab yang bahasa adat boleh memberi bekah ni, hampir ini i'tikad, dekat dengan ini i'tikad oleh i'tikad firqah Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah. Bahawa hamba itu di i'tikad Mu'tazilah ni, oleh i'tikad firqah Mu'tazilah, bahawa yakni akan bagi i'tikad. I'tikad oleh firqah Mu'tazilah akan bahawa hamba itu menjadi ia hamba akan segala perbuatan diri hamba yang bahasa ikhtiyariyah tu firqah Mu'tazilah. Perbuatan yang bahasa ikhtiyariyah. Apa dia perbuatan yang bahasa ikhtiyariyah? Yakni boleh beri bekah ia dengan akan segala perbuatannya hamba yang bahasa sengaja yi. Semacam sengaja yi dengan kuah. Apa dengan kuah? Yakni dengan kudrat hamba. Itu Mu'tazilah. Dengan kudrat yang ada pada diri hamba. Kudrat mana? Yang telah menjadi akan kudrat hamba oleh Allah Ta'ala pada hamba. Itu Mu'tazilah yang pergi lagu tu. Masalah kudrat ya. Ada pun masalah kuah. Bukan bak kudrat, bak kekuatan. Umum lagi lah. Umum pada kudrat lagi. Kudrat setengah daripada kuah. Mu'tazilah dia pergi apa yang qadariyah. Dia pergi kata perbuatan hamba ni boleh memberi bekah. Dengan sebab ada kekuatan, dengan sebab ada kudrat yang ada pada hamba tu. Ada kudrat yang Tuhan menjadi. Dengan kerana tu Mu'tazilah pergi lagu tu, hukum samalah dengan orang pergi dengan kuah tadi. Maka mereka itu firqah Mu'tazilah tu ialah segala orang yang fasikin. Orang fasik jugalah ni. Segala orang fasikin. Tu dia. Tu buat Mu'tazilah. Pegangnya pun Mu'tazilah gana. Supaya kata kita ni. Kita berjalan. Tak. Kita berjalan. Jakah kaki nak pergi kat tu kat ni. Kita bergerak mulut, buka mulut. Kita bergerak tangan akik gitu gini. Pergi gitu gini tu. Siapa tu? Orang Mu'tazilah yang kata kita sendiri. Kita nganggung mulut kita, dia kata. Kita hola tangan kita. Apa kita semaya, kita akad takbir Allah. Kita Mu'tazilah kata. Kerana kita boleh buat lagu tu usaha hak kita, sengaja yi kita. Tapi yang boleh kita nak buat, boleh kita duk akid tangan, boleh kita duk baca tu mari mana? Mari daripada gagah, mari daripada rain yang ada di kita. Rain kita tu sendiri tu. Boleh kita duk akid, boleh tu kudrat.
Pamari mana gai? Gai itu Allah Taala menjadi widi kita. Tu fak Mu'tazilah tu pergi lagu tu salah. Berdosa tu. Pergi lagu tu dosa. Boleh kita duk bergerak. Kita akid tangan. Akid tangan. Dia akid ni kita. Kerana kita boleh akid kerana kita ada gai. Mari mana gai? Tuhan buat gai with kita. Kita akid ni kita sendiri bukan Tuhan. Tu salah ke lagu tu. Tu Mu'tazilah Qadariyah lagu tu. Kita ahli sunnah pergi lagu mana? Misalnya kita akid tangan. Di segi pegangnya kita siapa dia akid? Apa dia? Salah. Allah. Di segi kecek pe siapa dia akid? Kita. Kita akid tangan. Akid tangan. Kita bergerak mulut kita. Tapi hati kita bergerak. Boleh kita dak akid ni Allah. Tu beza sikit ya. Mu'tazilah sana dia kata kita duk kecek, kita duk bergerak, duk berjalan ni kita. Kita suara bangun. Kita bukan Allah. Tapi kupur dak dia bergerak tu, tak kupur lagi sebab apa? Sebab dia bergerak kata boleh kita juga duk bergerak tu, akan tetapi kita ni ada gai, ada tenaga, ada kudrat yang Tuhan buat beri di kita. Kita guna tu duk sakut lagi dengan Allah Taala. Maka orang ni orang fasik, orang berdosa. Tu dia dah. Supaya tu juga orang pergi dengan kuah. Mana ni sepuluh ni? Tu api duk nyala ni mari mana ni? Orang pergi dengan kuah kata mana? Boleh api nyala duk cerah ni kerana kekuatan yang ada di tali api tu. Kita pergi buka switch pak nyala. Dia nyala, api nyala. Bukan Tuhan dia kata. Api nyala. Kita buka kipas pak, musim kipas, musim. Biar musim api. Kekuatan tenaga api tu. Tu buat pergi dengan kuah. Tenaga api tu boleh pusing ke kipas, boleh menyalakan api. Tetapi kekuatan mari di mana? Power dia tu. Tenaga dia tu. Kamlang dia tu, kamlang fai tu panggil dia. Mari mana? Tu hak Tuhan buat. Ada pada api. Dia duk gantung lagi. Orang ni fasik panggil. Pergi dengan asbabul adi. Kita pergi lagi mana? Bila kita pergi buka switch pelita, nyala pelita. Biar nyala. Allah nyala. Buka pak, Allah nyala. Duk dalih. Tapi kecek cara sahabat lah. Biar jadi api ni kuat molek. Api ni tak kuat ni sebab kecek lagu tu tapi dalih Tuhan belaka. Tu akidah kita ahli sunnah lagu tu. Tapi kalau kita bergeser lagi, bagaimana? Biar menyala. Diri api sendiri menyala. Bukan diri api sendiri. Biar musim kipas diri api sendiri musim kipas ni tu. Bukan kekuatan yang ada di api hak Tuhan menjadi. Diri api sendiri. Ni kupur pergi lagu tu. Panggil pergi dengan cara tabi'ah. Ni segi akidah. Ni siang malam pagi petang itu duk mengaji ni, jauh rela tinggal rumah, mari duk tengah malam duk mengaji lagi. Ni kita ni awal ni ngaji setara ni piani ni awal lagi ni. Tengah demo nu pukul 2, pukul 1, pukul 2 duk ngaji lagi. Duk hafal lagi. Kita duk terapa kita ni. Buah ada tak tidur kat buah. Ni kalau tak lari kata tak boleh tidur, tak boleh lajak pada pukul 12 ni. Buah habis buah. Pukul 3 duk buah lagi. Pasal galau malam. Mengapa dak? Tu dia. Ni nak bergerti dah. Abang tu pegang dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Semua tu hak Tuhan berlaku. Walaupun apa kita buat tu hak Tuhan. Duduk dalam hati kita. Tapi kita berkecek sanda kita perbuatan yang bahasa ikhtiariyah. Baik. Habis di situ. Tengok. Kemudian
Tu dia tak gaduh, dia baca lagi gaduh satu perkara dia. Perut tak. Tak payah kalau tak gaduh ke lambat gini. Gerak. Tak apalah kalau tak khatam pun insya-Allah kita nanti baca puasa ni pula. Yang biasa puasa kita duduk 2 minggu pondok deh. Makluk pun gitulah 2 minggu duduk pondok. 2 minggu duduk pondok. Nah puasa pun 2 minggu duduk pondok. Tu. Dia banyak muka sangat ni. Bantu dia bulan makluk ni duk berkaluk dengan wak makluk pun lagi gitu sampai jadi lambat. Nah ikut dia lah kita baca sekat mana kita putih sekat tu lah. Sama tahu katuk ni. Suk malai khomih tu lah. Suk malai khomih macam kita. Karena kita nak lepas klik tu pagi khomih. Lepas daripada ni nak buat kesimpulan. Orang pergi iktikaf dengan beberapa bahasa tu. Pergi dengan adat, pergi dengan apa nama ni asbabul adi dah. Pergi dengan tabiat, pergi dengan kuah. Dengan kudrat yang ada pada diri hamba. Nah. Banyak tu. Urai bagi. Cabut semula pula. Cukuplah dulu. Kama dia kata dianya dan bermula hasilnya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya Rabbana a'tarafna bi annana nabtara wa annana asrafna ala lazar asrafna فتب علينا التوبة تغسل لكل حول واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من رب أسماء فالله وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نفى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب عدد تشيسه والحمد لله في البدء والتناهي.